Assalamualaikum. Selamat kembali ke Turun Naik Podcast. Okay, hari ni saya Alif. Saya Aiman. Saya Fikri. Hari ni kau Alif. Hari ni Semalam saya Alif. kau apa? Esok tengok dulu aku jadi apa. Okay, aku jadi apa esok. Jangan terkejut tu nama sendiri tu. So, podcast kita ni membawakan kisah tentang kehidupan seseorang. Lagi-lagi yang orang business owner ataupun CEO ataupun kira decision maker lah untuk sesuatu company. Betul. Faham. So orang-orang ni biasanya risiko dia dalam pekerjaan mereka ni besar lah kan. Dan diorang perlu membuat keputusan-keputusan yang besar. Betul. Dan bila orang-orang macam ni, dia mesti ada kisah dia. Itu yang kita nak dengar tu kan. Itu confirm sebab dia kita, that's why dalam podcast ni kita always bawa perjalanan hidup dia, challenges dia macam mana kan. Benda-benda ni yang menarik sebenarnya. So, mungkin orang-orang yang kat luar sana pendengar, mungkin dia menghadapi benda yang sama. Betul? Mungkin. So dia boleh ambil iktibar, boleh dengar cerita orang lain, macam mana orang lain handle masalah Sebab tersebut. Betul. Kita kena ingat, sebaik-baik pengalaman, sebaik-baik guru adalah Pengalaman. Dan sebaik-baik pengalaman adalah daripada pengalaman orang lain. Betul. So kita ambil itipati daripada pengalaman orang lain tu, kita try to manage ourselves. Ya, betul. Siapa kita punya guest ni? So Siapa hari ni kita ada bawa jemputan seorang. Siapa kita jemput? Nama dia Kamarul Azri. Kamarul Azri So kalau kita Nama nak ada tahu macam K-pop sikit lah. K-pop. So kalau kita nak tahu pasal Kamarul Azri ni, kita tanya Tuan Badan. So Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang tuan, selamat datang. So lebih selesa dipanggil Azri, betul? Betul, panggil Azri senang. Alright. Pendek sikit panggil. Kamarul tak selesa lah. Kamu memang family memang panggil Azri dia kecil. Ah. Biasa Azri. So boleh ceritakan sikit sebenarnya latar belakang ataupun bisnes apa yang Azri buat ni? Okay. So macam sekarang ni saya involved dengan trustee wasiah. Okay. Apa yang kita buat, kita bantu orang Islam buat perancangan harta. Sebab apa? Dalam kita kematian tu adalah pasti kan. So setiap harta yang dimiliki tu sooner or later kena lalu proses pusaka. Betul. Dan kat situ selalunya jadi masalah sebab apa? Ada kena dapatkan surat kuasa and then berlaku faraid kan. So kat situlah kita, macam tugas saya ni lebih kepada jumpa orang, create awareness apa dia orang punya faraid, and then apa yang dia orang perlu buat supaya harta dia orang tu akan terus bagi manfaat bila dia dah tak ada lah. Kita tak nak harta tu bila dia meninggal je harta tu beku. Tak ada manfaat dah pada siapa-siapa. Itu yang kita nak elakkan lah. Dia jadi harta pusaka. Betul lah. Itulah Betul. orang panggil harta pusaka kan. Betul. Okay, tapi tu cerita pasal bisnes dia. Itu betul. Kita nak tahu cerita dia. Yes, cerita dia macam mana? Perjalanan Cuba dia. cerita sikit tuan. Macam mana tuan daripada kecil masuk berkecimpung dalam bisnes ni. Kira Ya, soalan dia lama macam habis ni ni. lah. Siapa yang belum kenal Azri, siapa Azri ni dekat luar bisnes? Okay. So kalau di luar bisnes, basically saya adalah pertama anak kepada mak dan ayah saya lah. And then seorang abang kepada adik-beradik, 3 adik saya. And then suami kepada seorang isteri dan kepada ayah kepada 2 sepasang anak lah. So basically hidup saya manage antara tu lah, kena pakai topi bisnes, topi anak, topi abang, Yelah. topi family kan. So macam mana beza-beza topi tu penat ke? Ke boleh integrate je terus? Rasa sebab kita dah berpuluh tahun lalu benda tu kan, dia macam dia natural lah. Kita balik rumah tu kita tahu okay, ni tanggungjawab melawat mak dengan ayah, apa kita kena buat. And then especially macam ayah saya sekarang ni dia dah bedridden, dia stroke. Oh ya ke? 6 tahun dah terbaring. Allah, 6 tahun dah ya. So masa saya mula-mula niaga ni, cabaran saya kat situ lah. Masa saya nak kena urus ayah sakit kan, tukar diaper lah, bagi susu lah, everything. So itulah bila balik rumah, urus anak, makan apa semua kan. So macam mana bisnes ni, macam mana Azri boleh masuk dalam bisnes ni, apa yang macam mana mulanya? Macam mana rasa nak tadi Azri cakap Azri buat macam consulting lah kan. Betul. Macam kita bagi awareness dan sebagainya. Macam mana rasa tiba-tiba nak masuk dalam bisnes ni? Okay.
Dia asalnya saya cerita daripada awal lah. Mula-mula saya start bekerja 2010. Okay, saya sebagai sales coordinator dalam sebuah company US buat company library security system. And then daripada situ saya tukar ke advertising and then tukar kepada loyalty program punya company. Semua buat sales lah. So at one point saya rasa macam saya nak buat bisnes sendiri lah. Sebab tu Allah mudahkan saya. Kebetulan saya jumpa kawan lama saya kat college. Dia buat bisnes supply barang makmal. Saya borak-borak dengan dia. Dia kata okay, saya boleh try pakai company dia untuk saya buat supply barang makmal. Saya start dari situlah kerja sendiri. Oh, tu waktu tahun bila tu? Saya buat supply barang makmal 2014. Uish, 2014. Time tu kau umur berapa? 14 tu saya kalau ikutkan first year tu. First year. First year dekat degree. Kau first year degree? Aku kat sekolah. Tapi Azri nak tanya kan, sebab nampak Azri muda tau. Tak tahu umur berapa. Boleh teka lah. Uish, nak teka Ni kalau teka kau pun tak kena. Aku teka dulu lah. Okay, cuba. Sekali. 18. Oh. Sikit. Alah, tahun ni bulan 8 43 dah. Alhamdulillah. Bulan 8 ni berapa bulan tu? 2. Oh, Saya 1. Oh, boleh saya buat sekali Dekat-dekat lah. celebrate Nampak sekali tak? je. Boleh celebrate sekali. Boleh. Kita buat podcast 3 hari bulan. Boleh. Cantik. Memang cantik. podcast birthday. So macam mana kan dalam bisnes ni, contoh Azri dah kerja dengan orang daripada 2010 dalam bidang dalam sales juga kan. Okay. Tapi start 2014 dah start sendiri punya bisnes. So dalam bisnes ni apa 3 fasa yang Azri boleh ringkaskan fasa dalam bisnes ni? Fasa dalam bisnes Kalau saya boleh ringkaskan 3 fasa dalam saya punya perniagaan ni. Pertama sekali fasa hanyut lah. Hanyut. Turun lah, pasal turun Tu lah. fasa sentap. Oh. Dah sentap kita bangkit. So lepas tu naik. Nah, Dia hanyut tu as if macam orang kata shock sendiri ke macam mana? Maksudnya macam mana tu? saya punya ni baby because dia tak ada pushing factor. Bukan masa tu bujang kan, belum kahwin kan. So kita kerja pun dapat income sikit, macam tak ada komitmen apa kan. So sebab tu zaman hanyut tu maknanya kita buat ala-gada je lah. Tak ada lah kita nak push kan. Betul. So bila achieve one point, relax. Achieve one point, relax. Kita rasa macam Macam ni tu dah lah. okey dah ni. Okey lah, boleh santai. Okay, Macam tu lah hanyut tu. So macam Azri sebenarnya background apa? Oh, background. Background Sebab kalau awal-awal ikutkan start kerja sale. sale betul. Saya ada diploma dalam business management. Lepas tu sambung degree Bachelor of Multimedia. Oh, Lain pula tu. Konon-konon nak buat Ario. animation. Memang rasa cita-cita dulu lah nak buat tu. Masa mula-mula tu nak ke situ. Tapi bila tahu kawan-kawan yang kerja multimedia ni kan selalu balik lambat lah, tidur office, kerja deadline. Tak jadi lah. Betul. Tak jadi lah. Sebab saya pun bukanlah multimedia tapi more tu macam film production. So macam kalau dekat set tu memang kita akan duduk kat situ sampai ke pagi, sampai habis, sampai rap So dia akan jadi macam kau keluar pagi balik pagi. Balik malam kan. Dia macam tu. So maksudnya 24 jam lah. Betul, kau akan ada kat set tu. Kiranya bila dah betul-betul dah habis rap, sebab kau tak boleh ikut macam contoh start pukul 2 habis pukul 6, dia takkan habis pukul 6. Dia akan habis Mesti pukul dia akan 8. drag, Dia akan drag. Itu kalau beza dengan dia anak persamaan dia dengan multimedia macam tu lah. Sebab kita nak buat benda tu, dia bukan macam office hour ke apa kan. Dia Sebab nak tengok few kawan-kawan yang masuk bidang ni kan, so macam tak ada live lah pula. betul. Saya lah. So saya Faham, tak faham. jadi nak pursue. Tapi okey lah. So Ini yang hanyut tadi. Hanyut lah tu hanyut. Ni hanyut tapi tadi. itu belum Sentap. hanyut. Ni masih belajar lagi ni. So bila dia start bisnes tu ada fasa hanyut dia. So kita nak tanya tu, kat fasa hanyut tu bila macam first time sekali Azri rasa macam aku mungkin silap pilih jalan ni, macam jalan yang Azri pilih ni salah ni, macam Tak kena lah. Tak kena dengan jiwa. Dia salah pilih jalan tu masa makan gaji tu. Masa makan gaji tu rasa macam tak kena lah dengan jiwa. So saya decide untuk berniaga tu. Tapi apa yang
orang kata kalau ada specific moment kan, maksudnya macam yang okey lah aku dah tak boleh kerja ni. Memang ini bukan passion aku dah. Maksudnya datang kerja pun setakat datang buat kerja, tak produktif, tak memberi apa-apa impak dan sebagainya. Kita pun dah tak ada rasa, hati tu dah tak ada lah. Tak ada jiwa lah. Tak ada jiwa tu kan. Ada tak hari yang memang betul-betul Azri decide, okay hari ni dah cukup and then kita nak go pursue untuk business? Masa bila tu? Dia actually transition tu dia bukan saja dari sudut bisnes, dia sebenarnya internally jugalah, spiritually. Sebenarnya transition daripada makan gaji ke berniaga tu, something happen and then kita tiba-tiba rasa loss, and then kita masa tu lah kita start rasa nak, time tu lah Allah jentik sikit. Apa orang kata rahmat iman kan, Ya. nak ikut kawan pergi masjid. Tapi itu dia punya detik perubahan tu lah. Yang saya tak boleh lupa masa saya pergi first solat jemaah dengan kawan tu, solat maghrib, masa tu azan, saya start tenung, time tu dah sayu dah dalam masjid tu kan. Bila dah bangun dah qomat tu, masa nak solat tu memang meniti-niti Luluh lah, air luluh mata. lah. Kata hati memang luluh lah masa tu. Time tu macam ya Allah, tolonglah ya Allah. Boleh share ke Azri kalau apa menyebabkan tu kan dulu, nak tahu juga tu. Apa pun. Aku kena standby tisu ni. Sebab saya tak boleh lulu-lulu ni. Awak pun dalam bisnes ada yang jatuh, ada yang bangun. Dia kalau yang jatuh kita tahulah macam mana kan. Tapi bila nak start ni orang kata tak boleh lah kalau jentik hati ni kan. Kadang-kadang itulah orang kata hidayah tu Betul, milik Allah kan. Betul. So maknanya cabaran ni masa tu biasalah Allah uji masa tu dengan duit kan. Time ni kahwin tak lagi? Belum kan? Belum lagi. Bujang lagi lah. Tapi Bujang lagi. dah plan nak kahwin dah? Belum lagi. Belum Kalau lagi. ikut kan nak kahwin lambat lagi. Tapi itulah macam tu je tiba-tiba. Yelah. Tu je lagi. Okay, teruskan. So masa tu basically dicabar diuji dalam kan duit apa semua kan. So masa tu saya rasa macam apa nak buat ni, kenapa semua benda tak jadi, tak kena ni kan. So macam at one point macam rasa maybe saya kena pergi minta kat orang yang tepat yang sepatutnya kan. Itu yang masa saya ada housemate saya ni, dia rajin pergi masjid. So saya cakap saya nak ikut dia pergi solat maghrib. Masa itulah sebab kenapa saya menangis tu, rasa macam hipokrit sangat masa tu kan. Sekarang baru nak minta, baru nak ni kan. Sebelum ni macam semua kita boleh buat sendiri. Semua kita kan. So at that point tu lah dia punya turning point tu. So macam lepas tu time tu Azri dah start business ke belum lagi waktu tu? On the way lepas tu. So macam waktu tu Azri macam minta petunjuk apa semua, dan inilah jalan yang Allah bagilah. Ya, macam betul. So sampai ke hari ni bisnes yang sama atau bisnes yang lain waktu tu? Starting dengan supply barang makmal. Okay. Bisnes supply barang makmal tu I think bertahan, maknanya konsisten saya buat 2 tahun sampai 2016. Because masa tu saya ingat masa tu Perdana Menteri announce ada GST, and then ke masa tu universiti kat Malaysia ni kebanyakannya dah tak ada modal, tak ada bajet. Kita pergi satu-satu universiti kan, dia kata kita memang nak beli barang tapi tak ada duit. So macam mana kita supplier ni nak cari makan kan. So kita kena cari job lain lah. So apa saya buat, saya try buat Uber, saya try buat Grab. Tapi macam mana saya boleh jumpa Wasiah ni, balik kampung raya ada 2 pupu saya lah kat Kedah tu, dia buat Wasiah juga, dia invite join. So saya pun masa tu tengah mencari something kan, saya pun join je lah. Dan join tu kat situ lah saya nampak peluang dan banyak persepsi orang kita yang tak sama dengan realiti. Kat situ yang macam kita rasa macam seronok buat benda ni, kita banyak ruang untuk buat Explore sharing, lagi lah, nak explore dalam awareness pada orang. Kira saham akhirat jugalah. Betul. So sepanjang Azri buat bisnes ni kan, apa kesilapan yang macam paling besar sekali yang Azri pernah buat? Kesilapan kalau Kesilapan paling mahal lah yang Azri. nilai lah kan, nilai kan. Okay. Kesilapan tu kalau saya fikir-fikir balik, masa saya buat supply barang makmal. Okay. Masa saya buat supply barang makmal ni, dia selalunya kita akan ada relationship lah dengan orang pembantu makmal tu, yang mana kita dah biasa kan. So bila dia nak something, dia akan message, kita akan terus
proses order dia lah. So saya dapat satu mesej daripada Pembantu Makmal Universiti ni, dia nak upgrade lab dia tu kepada macam learning center lah, iPad lah apa semua kan. So kita pergi, dia dah bagi tahu apa dia nak semua, kita kira-kira bajet lah 100,000 lebih juga. So sebab selalu kalau macam tu 90% kata kita dapat dah, sebab kita tahu spek dia daripada awal apa dia nak. Bila dia buka tender tu, orang lain baru nak survey, kita dah tahu dah. And then kita tahu berapa bajet dia. Sekali dah okay, dah happy semua, Pembantu Makmal tu call, okay tarikh sekian-sekian boleh datang ambil tender tu kat pejabat. Kita happy lah pergi pejabat kan, drive pergi pejabat. Sekali tengok kod bidang nak buat benda tu tak cukup. Oh, tak boleh masuk tender. Tak boleh masuk, sayang betul lah. Aduh, time tu dia memang jam kat depan pejabat tu kan. Aduh lah, ya Allah. Tak rezeki lah. Pasal yang tu tender tu pas kat siapa? Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu, dia Kita just dah tak tahu lah. Kira habis itu lah. Habis itu lah. Sebab ingat macam kalau ada member yang ada tu macam boleh tak pass. ada. Tak ada Dah kan. tanya-tanya tak ada sebab dia nak IT dengan barang makmal. Barang makmal tu kita tick dah. IT tu tak jumpa. Yelah. 100,000 Oh, so kalau Dahsyat dapat kat dia dapat 30% kat tu. Dahsyat kat tu. Betul. So tu kira macam kesilapan yang mahal. Itulah dia. Tak check betul-betul apa kod bidang dia kan. Kita ingat barang makmal ni kenalah dah sebab memang nak upgrade makmal. Sekali dia sebab dia learning center, so dia berkaitan dengan IT. Kena ada IT sekali. Aduh. So kita nak tanyalah, waktu tu ada tak rasa macam give up? Tak give up, cuma apa termenung kejap lah. Menung je. Termenung kejap sebab selalu saya rasa apa-apa terjadi pun semua mesti ada orang kata apa hikmah dia. So kiranya dalam sepanjang Azri buat bisnes tak pernah rasa macam nak berhenti terus daripada buat bisnes. Nak berhenti. Okay, masa saya start buat wasiah ni, kalau masa barang-barang makmal tu tak ada bajet kan, saya lebih buat wasiah kan. Masa dah masuk buat wasiah ni, saya ada buat takaful juga. Oh, okay. Saya buat ada satu company lah kan. Tapi saya tengok tak boleh nak manage Dua-dua. So yang tu terpaksa berhenti lah. So macam takaful je lah yang pernah rasa macam berhenti. Wasiah tak ada rasa macam aku dah tak boleh lah buat wasiah ni, yang nak buat benda lain ke? Kalau pengalaman saya buat wasiah dengan takaful ni, wasiah ni lagi senang nak call orang dapat appointment. Nak dapat appointment, kalau kita buka booth kan, nak panggil orang dengar, even nak close on the spot, wasiah mudah lagi compared to takaful lah. Itu pengalaman saya lah. Faham. Tapi kan Azri, ada tak momen yang macam kita cakap pasal give up tadi kan? Okay. Ada tak momen macam bila katakan makmal tadi tender kan, and then kita move to consulting punya business, macam takaful ke ataupun wasiah ni kan, eventually benda ni akan bersangkut paut dengan sales. Betul kan? Appointment ke apa ke semua dia akan bersangkut paut dengan sales ni. Betul. Ada tak satu time tu yang macam alamak, aku dah call ramai aku dah appointment banyak kita business kan, bila appointment semua kita keluar duit. Betul. Kan, semua tu kan, tapi sales tak convert. Faham. Ada tak macam berulang-ulang kali benda tu berlaku, anda macam apa yang aku buat ni, sampai rasa macam macam tu. Tak tahu nak describe macam tu, tapi macam Faham? Tipu kalau tak pernah ada benda tu kan, dia macam dalam ke dinding kan. Apa nak buat ni kan. Maksud macam mana Azri orang kata overcome benda tu? Katakan benda tu berlaku. Apa yang buat Azri tahan? Apa yang semangat tu Betul, datang dari mana tu? Okay. So semangat tu datang basically daripada family lah. Bila kita, macam saya dah ada anak kecil kan. Anak saya sulung baru 6 tahun, bongsu 4 tahun. So nak beli diaper, Bongsu 4 tahun, sulung 6 tahun. 6 tahun. Tahun depan dia jatuh ke? Tahun depan aja. Tak. Yang 4 tahun tu. Sebab katanya tahun ni kan 6 tahun boleh dah. pilih kan? 6 tahun. Tu 6 tahun. Yang depan saya saya tengok. tahun. Anak saya yang sulung tu dia special. Dia ada Williams syndrome. Dia ada learning disabilities. Okay. So itu pun nak apa ni, kita kata nak bantu dia. Yalah. Dia kena masuk satu sekolah special, dia panggil Early Intervention Program, EIP. Dia punya sekolah je sebulan 1,800. Tu nak tak nak, itulah komitmen antara komitmen yang
Tu yang orang kata tak boleh nak give up lah. Dah Tak boleh. Tak ada option dah nak give up. Memang. Tapi somehow kan, walaupun betul lah kita akan lalu benda tu, fasa tu akan ada, tapi macam saya, apa pun berbalik-balik kepada punca rezeki lah. So banyakkan berdoa kan. Kalau nak lagi efisien, bangun pukul 2-3 pagi, ambil air semayang, solat masa tu. Masa tu minta kat dia kan. Alhamdulillah, sooner or later dia akan buka juga. Yang malam-malam ni ini cheat code ni guys. Kena Tapi follow. memang betul, kalau rasa tersangkut je, itulah bangunlah pukul 2-3 pagi, solat. Nak bulan Ramadan ni kan, macam Lagi lah lagi berganda. kita Betul. qiyam hari-hari. Ya. Semua kan, betul. Kan. Mana tahu kena malam Lailatul Qadar. Memang Jackpot tu. Rezeki. Tahun tu kita jackpot tu insyaAllah. Betul. so itu fasa hanyut Azri. Fasa hanyut, betul. So tadi second adalah fasa Fasa sentap. sentap. Sentap tu. Kenapa sentap Sentap tu dia, yelah, kita hanyut dah tu macam terkejut dah, sentap kan. Sentap. Oh sentap tu maksudnya dia punya orang kata Bangun. orang kata terkejut, macam macam terkejut lah. dijentik lah. Tadi macam hanyut dia, ikut jarus kan. Tu macam, tak boleh ni. So apa yang berlaku waktu tu yang menyebabkan Azri fikir, oh aku dah kena berubah ni. Cara lama dah tak boleh. Aku nak kena hidup cara baru. Aku dah tak boleh buat cara lama. Itu my big why, pushing factor saya adalah anak-anak lah. Itu memang, yelah, siapa tak nak bagi terbaik pada family. Yelah, kan. yelah. So waktu sentap tu anak pertama. Anak pertama. Sebab bila dapat tahu dia special, banyak appointment dia kadang. Masa mula-mula tu dah tahu kan. Physio lah, occupational therapy lah, speech therapy lah. Tu ada pergi check jantung lah, buah pinggang lah. Awal-awal tu memang. Semualah dia check Semualah dia check. Dia sebab macam Williams syndrome ni, salah satu efek dia punya saluran darah tu boleh kuncup. So takut dekat jantung tu dia tutup. Efek lah. So that's why setahun sekali dia mesti kena scan jantung dan buah pinggang. Setiap tahun. Setahun sekali. By the way Azri, untuk Williams syndrome ni untuk anak yang sulung tadi. Sulung lah. Yang nombor 2 alhamdulillah. Alhamdulillah okey. Allah bagi suruh jaga abang dia. Yelah. Adalah yang kalau apa-apa jadi ada adik dia lah yang boleh jaga dia nanti dah besar kan. InsyaAllah. And masa dia detect tu bila Azri? Masa dia detect dia ada sindrom tu. Masa tu umur dia belum setahun lagi. Sebab kita nampak dia somehow different. Dia tak boleh dengar bunyi, tak ada bunyi bising pun kalau kita drive kereta. Motor lalu sebelah kan. Kalau macam motor yang exhaust bising tu kita dengar bunyi, motor standard dia. Tapi dia terkejut. Dia macam tu. Macam tu. Macam itu rasanya dah lain ni kan. Macam pada kita tak ada bunyi apa. So bawa pergi pakar kanak-kanak suruh refer hospital. Kat situ lah satu-satu check. Buat MRI lah, genetic test lah. Genetic test tu yang confirm tu Williams syndrome tu. Sebab apa family lah, genetik biasa tak family kan. Saya dengan wife saya buat test, tak ada, kita orang Tak ada. okey. Tak, maksud saya lineage daripada mungkin atuk dia ke ataupun moyang dia ke. Tak tahu, doktor pun tak boleh nak ni sebab Macam mana? dia Mungkin boleh tanya dekat audience itulah, ke kat siapa? rumah. Kalau ada doktor yang mendengar kan. Betul, siapa ada idea ke? betul. Saya pun nak tahu juga. Sebab to be honest lah, memang saya rasa sebab saya sendiri ada anak kecil kan. And to be honest ni saya tak tahu sejauh mana kebenarannya. Dan orang kata lepas COVID, after post COVID dan sebagainya, kebanyakan baby dia banyak ada benda tau. Benda maksudnya there are some babies yang speech delay. There are some babies yang kena sindrom. There are some babies yang macam-macam penyakit sekarang ni. And saya tak tahu dia orang kebanyakannya relate dengan pre dengan post COVID. Sebab during that time kan wife kita masa pregnant dia kena cucuk vaksin. Ni bukan teori time tau. ni bukan orang kata buat teori tapi orang kata. Dan disebabkan itulah yang banyak baby. And for those yang tahu sebenarnya apa sindrom ni yang kita boleh kupas lagi pun syok juga sebenarnya. Anak Aiman umur berapa? Saya alhamdulillah tahun ni Berapa? Dia tak boleh nak spesifik sangat. Boleh lah orang kata mid age. Umur anak?
Umur anak. Anak. Umur saya. Umur anak. Umur anak 4 tahun. Oh, umur anak reveal. Umur tak nak reveal. 4 tahun. Takkan tak reveal. Ayah yang rahsia. Ayah reveal. Nampak muda sikit. Tahu memang muda pun. Nampak muda. Macam tu lah. So bila point tu katakan dah sampai dia dah diagnose dengan sindrom tu, time tu yang Azri rasa macam kena orang kata tak Betul. kena naik balik ya. Betul. Sebab kat situ pun nampak banyak dah. Tapi Alhamdulillah memang banyak Allah mudahkan. Masa anak saya kena masa lahir tu kan pergi hospital diagnose. Diagnose tu doktor terus offer kad OKU. Dan kita terus accept lah sebab kad OKU ni salah satu kelebihan dia bila dia pergi follow up hospital tak payah bayar. Kalau tak setiap session fisioterapi apa tu semua RM80, RM80. Pening kat kepala. So masa buat MRI, during anak saya buat MRI untuk tengok dalam kepala dia pun free. Lepas tu few years lepas tu saya jumpa dia kata MRI dah kena bayar dah sekarang. Tapi sama gak genetic test dekat HKL. Masa anak saya dia ada buat kerjasama dengan Korea, so genetic test pun free. Kalau tak $500 USD. Kali nak buat genetic test tu. Kali 42,000 tu. Itulah dia cakap. Pening lah. waktu tu macam hanyut, tiba-tiba kena sentap. Sentap tu. Lepas tu apa keputusan yang macam paling berisiko sekali waktu tu yang Azri buat? Berisiko Macam waktu tu aku nak kena buat benda ni, aku tak boleh buat benda lain, aku kena fokus buat benda ni. Macam mana ke jadi tak jadi aku kena buat. Ni kira relate dengan your business yang wasiat tu kan. Faham. Sebab at some point mungkin mungkin ada setengah-setengah kita kadang-kadang bila orang kata business ni kadang-kadang ada ramai customer, kadang-kadang tak ada. Betul. Kan? Ataupun kadang-kadang banyak untungnya. Betul. Melempah-lempah untungnya lah kan. Kadang-kadang ruginya tu teruk sangat. Betul. Kan? So bila kata dah tersentak tu, memang decide nak fully focus on business. Business. Tak ada U-turn ke. Tak ada dah. Orang kata nak kerja dulu lah sementara. Tak ada dah. Tak ada dah Tapi kan kenapa bagi saya lah bila saya tenung balik macam mana perjalanan saya kan daripada makan gaji ke ni, kenapa Allah lorongkan saya kepada kerja sendiri, kenapa buat wasiah ni kan. Salah satunya sebab saya ada flexible time. Sebab masa tu lah lepas saya kat ayah satu anak saya, sebelum anak saya ayah saya kena stroke. Bedridden. Masa tu awal-awal tu kira pening kat lah adik-beradik kan, sebab macam mana nak jaga, tak pernah jaga orang sakit kan, nak tukar diaper pun tak tahu, nak bagi So makan macam kiranya mana. sebenarnya tadi cakap ayah dah bedridden 6 tahun betul? Ayah bedridden 2019. Anak saya lahir 2020. Sebelah-sebelah lah. Dekat-dekat lah. So bila saya renung-renung balik tu, kalau saya makan gaji, macam mana saya nak jaga ayah, betul. kan bawa anak saya pergi hospital. Betul. So ada sebab dia lah, macam kita lalui fasa tu untuk kita diuji, untuk like macam kita nak jadi someone yang better. Betul lah. Betul. Kan macam mungkin kalau tak diuji, Azri adalah orang yang sama yang masa dulu. Kan. Hanyut je lah. Yang hanyut yang macam anggap kira macam tak ada drive untuk nak put some effort dekat diri kan. Itulah salah satu benda yang macam dia trigger. Sebab kan bila ada anak, itulah benda yang membuatkan Azri untuk pergi lebih jauh kan. So waktu tu berubah, dah kena sentap, then naik lah kan. So apa satu perubahan yang paling besar yang beri kesan kepada bisnes Azri? Satu perubahan Azri lah yang beri kesan. Perubahan paling besar bila saya decide stop buat takaful last 2024. baru lagi tu. Baru lagi 3 tahun lepas. 2024 kira Januari 2025 tu baru saya 100% wasiah. Okay. Saya dari 2020 tu sampai 2024 tu buat takaful lah. So maksudnya komitmen tu ada dua lah. Sekali appointment tu kita cakap pasal takaful dan cakap juga pasal wasiah tu. Betul. Tapi bila saya buat dua-dua ni tu lah saya tengok yang saya buat tadi tu, saya terpaksa stop takaful dan fokus pada wasiah. And saya tengok sales saya daripada tahun lepas tu naik sekali ganda, tahun lepas naik 2 kali ganda. So tahun ni saya nak try push
kalau boleh $500,000 punya sale lah. Oh. Kira rezeki Allah bagi tu InsyaAllah. meningkat semakin iman tu meningkat, rezeki tu meningkat. Dan kat sini pun saya rasa kita boleh simpulkan bila you focus on one thing sebenarnya dia lagi jauh lah kiranya boleh pergi kan. Betul. Sebab satu lagi sekarang saya tengah fokus nak grow team lah. Grow team kan. Sebab target saya kalau boleh nak grow ada team and insyaAllah ada agensi sendiri lah. InsyaAllah. InsyaAllah semoga mudahlah jalannya tu. So itu macam mana nak cakap, perubahan yang paling besar kan, buang sesuatu. Tapi dari segi mindset pula, apa yang Azri buang? Mindset Mindset, kalau mindset saya buang, bagi saya daripada macam kita nak jadi one stop center, kan nak ambil semua, kita nak buat semua, kita jadi fokus. Kita fokus, so mindset saya just fokus on one thing supaya kita boleh bagi yang terbaik pada dia. So apa yang saya buat, if ada perlukan yang lain-lain punya financial punya ni, saya pas pada kenalan saya lah. So dia jadi bukan jack of all trades, master of none. Dia jadi master of satu benda. Yes. Uish. Master of the universe. Master of the universe. Ayat mana kau dapat tu? Itulah. Itu peribahasa. Oh, peribahasa. Kan, Kalau bahasa Melayu kan dia? Tak tahu dah. Aku tak boleh nak translate Tapi lah. kita faham. So sekarang ni apa definisi stabil tu bagi Azri? Stabil Ha. Stabil yang dikejar adalah financially lah basically. Sebab macam saya kata tadi, macam anak saya kan 6 tahun sulung tu kan, special. Saya punya target saya tahun depan hantar dia sekolah private. Saya dah severe dah. Satu sekolah tu sebulan 2,500. Oh. So itulah macam memang berpeluh, tapi itulah target saya. Maknanya kalau saya stabil tu, saya boleh maintain dia boleh sekolah private kan, boleh tanggung keperluan keluarga, bawa family pergi cuti. InsyaAllah kalau rezeki anak tu ada kan, dia punya rezeki tu Allah dah tulis lah. Betul. So macam kita buat je. Buat, yes. Tapi itulah guys, inilah pengorbanan seorang ayah. Ya, nanti kau kahwin Kau jangan lupa ayah kau lah. Nanti kau kahwin, kau tahu lah. Ya kan tu. Betul. So kiranya macam sekarang ni Azri dah boleh dikira stable ke masih mengejar status stable tu? Saya rasa selagi anak saya tak masuk sekolah private tu belum stabil lagi lah. So insyaAllah tahun depan kita tahu jawapan dia lah. Ya, insyaAllah tahun depan. Tapi ni soalan serius sikit. Uish. Soalan ni dalam sikit ni. Oh, okay. Sebab kita dah tahu cerita Azri ni dengan anaknya, familynya macam mana kan. Kalau bisnes ni tutup esok, apa yang Azri paling hilang sekali dalam bisnes ni? Kalau bisnes tu Bisnes tutup. ditutup, saya rasa yang paling hilang adalah income saya lah. Sebab dia itu memang commission. Itu confirm. Betul. Itu memang betul. Tak boleh buat apa. Itu memang Passive confirm. income semua hilang. So kira yang income lah hilang. Income kan. Dan bagi saya peluang untuk bantu orang lah kan. Sebab nak cerita pasal pasal ilmu agama Islam semua ni tak adalah pandai mana. Tapi kawan-kawan kalau cerita pasal faraid ni, urus pusaka ni, bolehlah nak cerita. So kira bila kalau hilang income, yang tu boleh cari lain kan. InsyaAllah. Kalau hilang yang tak boleh dicari tu apa tu? Hilang tak boleh dicari Uish. Daripada bisnes ni. daripada bisnes. Lain lah soalan dia. Betul lah. Episod ni lain lah soalan dia. Makin lain lah. Tahu tak jawapan daripada Azri cakap apa? Uish. Itu jawapan dia boleh bagi. Dia terkejut. Saya pun hilang terus. Itu je jawapan dia boleh bagi dah. Kalau Tapi bisnes to be ni honest, tutup, kita orang pun tak saya- tahu. Soalan ni lain. kalau bisnes ni tutup esok, aku paling hilang arah. Saya dah hilang kan tadi. Okay lah macam tu. Macam tak apalah, insyaAllah rezeki tu ada kan. Allah akan bagi kita kat tempat lain ke macam mana. Tapi satu benda yang macam bisnes ni kita tak boleh malu, betul tak? Betul. Kalau kita buat bisnes, kita kena
macam pergi depan cakap dengan orang, kita tak boleh malu nak cakap dengan orang. Tapi apa benda yang paling memalukan yang Azri pernah buat ataupun painful lah dalam journey bisnes ni? Saya Ha. kalau saya dalam bisnes ni yang paling saya tak minat adalah F2F lah. Oh, So kalau macam kadang-kadang saya tahu kawan-kawan saya boleh bila nampak orang tu macam macam prospek macam hari ni, kita terus boleh approach tak tukar name card. Yang tu lah saya punya kelemahan lah. Tak tahu kenapa. Kalau yang tu memang So benda yang memalukan Azri buat adalah F2F. yang memalukan. Malu nak buat lah. Malu nak buat. Tapi yang pernah buat Yang pernah buat yang memalukan. yang macam dia macam satu benda yang macam aku terpaksa Macam buat orang kata ni. paksa rela lah. Terpaksa sebab dalam Azri punya consulting punya company ni, saya percaya mesti ada jenis yang leader kan. Betul, betul. Kau buat dulu. Faham. Mesti ada benda yang Azri buat tak suka ni tapi kena buat ni kan. Ada tak benda tu? Dia bukan benda yang memalukan lah, tapi macam kata kena buat tu kan. Macam sekarang ni saya terpilih jadi mentor. Ada 10 orang terpilih jadi mentor. Kalau ikutkan saya sebenarnya tak suka sangat Nak cakap kat tolong-tolong depan. Kan? Faham. So bila kena buat benda tu, saya berat lah. Berat juga tapi kita nak juga pengalaman tu sebab kita nak grow ada agensi sendiri. So benda tu part of it lah. So Betul. kita just go with the flow lah. Kita buat je. Ni macam pegang mikrofon macam ni. Tahu tak apa. Kata apa kaki tu. Kaki makin laju makin nervous satu. Kamu tak nampak sangat. Dia macam satu tu benda tu walaupun Azri tak suka tapi itu satu benda yang sebenarnya bagus lah untuk Azri. Untuk orang kata nak level up lah kan. So nak better just buat je lah. Betul. So kalau nasihat-nasihat yang dalam bisnes ni macam contoh leader ke, macam dia mesti ada satu nasihat yang macam kita kadang-kadang selalu dengar daripada orang-orang dalam bisnes ni kan. Macam banyak kali kita dengar. Tapi ada tak satu nasihat popular yang Azri tak setuju? Nasihat popular yang tak setuju nasihat popular. Saya rasa kalau nasihat popular Pernah dengar tak customer always right? Pernah? Oi, ni keras ni. Semua always right ni. Yang tu saya tak berapa setuju. Sebab kadang-kadang bagi saya, in a way customer ni dia bayar kita kan. Betul kan. Tapi bila dia bayar kita doesn't mean dia betul. Kan kadang-kadang zaman viral ni kan. Kadang-kadang benda tak ada apa-apa pun dia bagi komen teruk dekat Google review kan. So saya kadang tak setuju lah kalau customer always right tu. Kadang-kadang ada juga customer ni yang pelik-pelik lah sekarang ni. Ya tu, betul. So kita sebenarnya kalau kita own a business, kita kena firm dengan pendirian kita. Betul. Kalau customer tu salah, kita cakap dia salah. Betul tak, macam tu. macam saya kadang jumpa orang bila saya buat consultation kan. Kita bagi tahu dia proses dia macam ni. Dia macam dia nak cuba cari macam apa loophole yang dia boleh lalu tau. Kita cuba cakap macam dia nak juga tak apa tu saya just cakap tugas saya menyampaikan je. Kalau tuan nak buat macam ni proceed. Kita tak adalah nak apa ni Nak push dia pula nak kan. push ke nak apa. Kita dia rasa tu cara dia, kita sekurang-kurangnya saya dah cuba sampaikan. Betul. Tapi kalau nak cakap pasal customer ni, saya pernah nampak satu billboard tau dekat Federal Highway rasa. Dia tulis, saya rasa tak salah saya, di tepi jalan dia kedai kereta, customer is king. Customer is king. King never bargain. Nampak tak? Okay. Customer tu seorang raja, tapi raja tak pernah demand. Maksudnya dia tak pernah negotiate lah. Nak minta murah ke apa. Ya. So bayar je lah. Bayarlah. Maksudnya sebab kita kena tahu yang orang yang kita jumpa tu orang yang betul. Maksudnya macam betul. Yes. Azri ni orang yang buat wasiat. Should be this is your specialty. Dan kita as a consumer ataupun customer, kita boleh argue, kita boleh bagi pendapat, tapi to argue lebih-lebih sangat pun bukan specialty kita. Betul. Dan
betul lah sebenarnya benda tu. King never bargain tu kena lah dengan konsep tu kan. Kena. Okay. So kita dah sampai ke segmen rapid fire. Uish. Ready Fire. Rapid fire Ni rapid fire untuk Azri ke atau kita orang kat kena ni? Kita tanya Azri bagi jawapan ringkas. So dia macam tembak. Oh, so jawab pendek-pendek je lah. Tapi tak pendek sangat. Okay. Okay. So apa satu kesilapan yang owner bisnes baru wajib elak? Kalau business owner punya kesilapan ni, saya relate dengan saya punya ni. Bidang saya, business owner sekarang diorang panjang sikit. Diorang selalu plan macam mana nak grow business, nak expand business, nak naikkan revenue. Tapi kebanyakannya yang saya jumpa, diorang tak pernah pun plan for business succession. So the second part of the business itself lah. Maksudnya dia nak kembangkan bisnes semua dia ada ni, tapi nak tapi dia kena mewariskan plan lah. dia kena plan juga dia punya succession. Sebab apa? Kan kata mati tu pasti. So what happen kalau dia meninggal masa bisnes tu tengah Tengah run kan. Then what happen to the business operation? Betul. Financial, siapa nak release payment, kan sangkut. So at least sediakan dulu business succession and then plan lah your business. At least if berlaku benda tu, dah ada kita dah boleh execute dah dia punya pusaka dia semua, kita boleh uruskan terus. Tak ada time tu baru nak bincang. Dah partner bergaduh dengan family waris faraid pula kan. So business tu yang jadi sangkut pekerja dalam business tu. Business tu tak boleh jalan. So kesilapan yang business owner baru tak boleh buat adalah untuk tak merancang business succession. Kena merancang lah maksudnya. Kena merancang. Kena merancang lah. Bukan setakat Nak rancang grow, untuk nak expand. grow tu bagus. Tapi kita kena plan juga what if tak sempat on the way nak grow tu kita pergi kan. Yelah. So kita kiranya mewariskan bisnes tu lah Betul. kepada anak ke. Saya ada satu soalan cepu emas ni, baru terfikir ni. Okay. Baru terfikir ni. Kita rakyat Malaysia ni, especially Bumi Putra, kita ada satu stigma. Stigma yang bila cakap pasal pergi tak kembali, saya tak nak sebut lah. Perkataan M tu saya tak nak sebut. Sebab we always have the stigma, bila sebut je benda tu, orang akan menyerong. Dia akan tak nak dengar. They refuse to hear. They refuse to involve. So apa yang kita boleh buat, macam Azri boleh buat untuk kita ni sedar yang sebenarnya benda tu perlu kita dengar. Faham? Sebab saya akan touch on kenapa dia kena buat benda tu. Kalau dia tak buat, apa kesan dia kepada keluarga dia. Yang selalu immediate effect keluarga lah. Immediate effect keluarga lah kan. Imagine anak dia masih kecil. Kalau anak dia kecil, kalau anak angkat, lagilah tak mewaris lagi apa-apa. susah kan. And then macam mana kalau dia tak ada anak pula? Ada adik Pun beradik. ada isu juga. Ada isu juga. So that's why dia kena do something. Supaya bila berlaku kematian tu, efek pada bisnes tu akan ada. Dia akan ada hiccup. Tapi dia minimum kan. Operation tu akan tersangkut juga sebab nak ada perubahan ni semua kan. Tapi seorang dia dah plan. So kita boleh terus execute, tukar nama shareholder apa semua. Jalan balik. Tak buat apa-apa, time tu baru nak bincang. Lepas tu yang ni tak setuju, yang ni nak macam ni. Kacau lah. So, adakah wajar benda ni dia adalah satu perancangan yang paling awal sepatutnya dibincangkan internally dalam satu-satu company tu? Sebaik-baiknya lah antara agenda yang perlu diketengahkan lah antara shareholder. Okay. So apa pula satu benda yang Azri buat hari ni yang patut Azri buat lebih awal lah? Okay. I think kalau boleh patah balik, saya akan buat lebih fokus lah macam saya cakap tadi tu. Sebab bila fokus tu, saya nampak result dia lebih result macam tadi kata kita jumpa orang tapi at the end kita nak result kan. So bila saya fokus tu, saya nampak saya dah start dapat award, dapat pergi trip. So kalau dulu dah boleh fokus,
tak ada agensi dah. Betul lah. Tapi jalan Allah tu Ya, sebaik-baik betul. perancangan tu datang daripada dia kan. Allah akan bagi pada masa yang tepat sebenarnya. Betul. Okey, soalan cepu mas nombor 2. Oi, cepu mas Hari ni memang banyak cepu mas aku Rapid bagi. fire betul. Okey. berpeluh lah dia. Macam mana Azri boleh terfikir tadi ada 2 bisnes, takaful dengan wasiah. Macam mana boleh nak pergi wasiah pula, tak nak pergi takaful? Sebab Nak pursue saya start wasiah. dengan wasiah dulu. Dia jadi macam osom. Macam tu. Bukan. Ke beratnya hati tu ke Wasiah. Oh. Sebab macam saya cakap bila buat wasiah dengan takaful ni, bila nak dapat appointment pun saya rasa lah saya punya ni. Ramai je saya tengok orang takaful tera-tera. Cuma saya ni saya berat ke wasiah lah. In terms of nak buat sharing, in terms of nak dapat appointment. Lebih kena lah dengan jiwa orang kata. Dengan jiwa, betul. Tadi Azri jawab yang macam yang satu benda yang dibuat hari ni yang dari dulu patutnya buat lebih awal adalah fokus. Tapi kalau Azri boleh patah balik masa 5 tahun 5 tahun. untuk cakap dengan diri Azri yang dulu, apa Azri nak cakap? Kalau balik 5 tahun masa tu baru kahwin. Masa tu baru Ambil 10 tahun lah, 10 tahun ke belakang. Boleh 5 tahun baru kahwin, anak 6 tahun. Yelah, masa umur-umur baru kahwin lah. Oh, okay. Oh ni kira kahwin terus dapat baby lah maksudnya kan. Kahwin 2019. Anak 2020 dapat anak. Yelah okay. terus dapat baby lah. So kalau 5 tahun lepas punya nasihat, Kalau 10 tahun ni Ambil 10 tahun belakang sikit lah. belakang sikit. apa nak cakap kat diri sendiri? Nak maki ke? Nak sepak, pukul terajang? Kau dah cakap Saya cakap kalau balik 10 tahun lepas tu, kalau jumpa diri saya sendiri, minta sedar diri cepat-cepat sikit lah kan. Jangan hanyut teruk sangat tu masa tu. sebab pinpoint dia tu betul lah masa tadi pergi yang solat maghrib tadi kan. Itu yang pinpoint tu. Itu memang Kalau jumpa 10 tahun lepas tu kena cakap azan ni maghrib ni pergi dulu. Okay. Tapi waktu tu macam mungkin belum sedar kan. Macam mana waktu tu nak cakap something untuk bagi orang tu sedar? Macam Azri tu sedar waktu tu. Apa yang nak cakap kat dia tu sebenarnya? Time tu tengah galak kan. Tengah galak, tengah liar lah orang kata kan. Macam mana nak bagi dia sedap tu? Macam mana dia sentap Mungkin kena bawa gambar anak-anak, isteri kan. Tunjuk ini kan. Bawa barang dia masa cepat. Ni nak jaga nanti ni kan. Baik buat elok-elok ni. Banyak tanggungjawab ni. Tapi tak ke nanti buat dia jadi lagi takut dengan masa depan? Apa dia? Kalau tunjuk barang-barang, tunjuk gambar, tak kena macam alamak aku takut masa depan aku ni macam mana ni. Tapi itulah yang membuatkan dia sentap kan. Harap-harap lah. Saya harap orang yang tahun depan tu datang ke sini pula. Ni lah cerita time travel lah ni. Hati dia bisik kat saya. Okey lah. So ada lagi 2 soalan. Soalan penutup untuk Azri. Okay, jap. Sebelum tu aku nak tanya pula. Sebab korang tanya, aku rasa macam aku nak tanya kat ni. Okay, kita sebabkan menangkan bulan puasa kan. So selalunya kalau bulan puasa, siapa yang dalam bidang sale ni, dia mesti akan ada problem kat situ. Betul. Problem daripada segi nak cek klien. Betul. Sebab selalu macam kalau bulan puasa ni, kalau selalu macam orang yang dalam bidang sale ni, dia akan pergi jual kat bazar. Kadang macam jual jadi affiliate macam baju ke apa kan. Tapi kalau pasal kita ambil lah macam contoh takaful contoh kan. Selalunya yang most of circle-circle kita orang pun memang ada yang buat takaful. Tapi bila bulan puasa je, diorang macam kurang sikit fokus. So macam kalau macam Azri sendiri, kalau untuk wasiah, bulan puasa macam mana dia punya perjalanan tu? Masa tu kira macam sama dengan bukan puasa ataupun macam mana? Memang lain lah. Sebab bila puasa ni, malam tu memang dah habis Dah dekat. gone lah sebab kita buat tarawih dan sebagainya kan. So malam memang dah tak boleh buat aktiviti. Kalau ada pun, kalau biasa saya dapat pun, dia agree nak jumpa lepas tarawih. Lewat lah. Lewat lah. Ada juga yang willing tu jumpa. So yang tu okey lah. So kalau selalu malam memang sacrifice lah, tak jumpa orang. And then selalu masa tu limited sikit sebab
pagi hantar anak sekolah. So ada gap sikit lah pagi tu daripada pukul 9 sampai pukul 4 lah. Sebab lepas tu orang nak balik kerja kan. Sebab kerja sendiri sebenarnya malas lalu time jam. So memang takkan balik time orang balik kerja kan. So cari appointment time tu lah. Sebab 1 bulan puasa ni kan diorang tak ada cuti tak ada cuti lunch kan. Itulah kalau katakan diorang tak ada lunch break kan, ni susah sikit kalau nak appointment dengan diorang tu kan. Betul. Tapi still manage to buat tu ke? Ada yang boleh jumpa, tapi kebanyakannya saya dapat weekend lah. Weekend senang nak arrange. Kalau weekdays ni dia mencabar sikit. Orang tengah hari pun nak tidur kan. Biasa je lah. Bukan saya. Disclaimer, bukan saya lah. Bukan saya. Biasanya orang lunch tak boleh, tidur je lah. Betul. Macam tu kan. Faham? So okay, kita balik kat soalan penutup lah. Ada soalan lagi ke? Tak ada dah. Okay. Itu je. Untuk orang-orang yang hampir give up, apa nasihat Azri untuk orang-orang yang hampir give up ni? Orang hampir give up Kalau saya punya nasihat lah, first kali kena bersangka baik dengan Allah lah. Sebab apa pun terjadi kat kita ni sebenarnya Allah nak uji kita sebab Allah sayang kat kita. Betul. So sangka baik. And then nombor 2, kena banyakkan tahajud lah. Itulah dia punya, bagi saya solution dia bila memang dah tak tahu apa, bangunlah malam. So kira Cheat code lah tu. Tu cheat code tu. balik ke pangkal jalan lah. Kalau dah rasa nak give up tu, balik. Betul tak? Sebab kita give up ni kadang maknanya kita dah buntu kan, tak tahu nak pergi mana, nak buat apa kan. So kita mintalah kepada empunya pada langit dan bumi ni kan. Kita mintalah kat dia dipermudahkan, bukakan jalan, bagikan solusi untuk masalah kita ni. Yelah ni pun bulan puasa ni kan. Kita sebaiknya lah. doa. Baiknya Betul. kira dah cantik lah tu. Orang kata kalau bangun pagi bulan-bulan puasa ni, Sebelum sahur tu kan. memang cantik tu. Sekejap bukan lama pun. Sebab orang kata kalau buntu, kita solat insyaAllah, bangun tahajud pagi. Nak kata overnight masalah tu selesai pun tidak kan. Tapi buatlah, percayalah. Yakin lah, yakin. Dia tiba-tiba macam ada jalan Ada keluar. jalan tu lah. Macam buat dulu kan. Okay, kita buat. Sebab macam Imam Syafi'i kata kan, tahajud ni ibarat panah yang tepat ke sasaran. Maknanya macam kita panah tu memang bullseye terus lah. Maksudnya kero macam mana pun kita ni mesti kena Tembak je. kat atas pun kita terkena kan. Orang kata nolok pun kena. Tak, tapi dia kena buat bersungguh. Yelah. Ni Tak boleh lah tahajud ala kadar je noluk. Okay. Apa yang kita boleh expect daripada Azri dalam 3 ke 5 tahun akan datang? 5 tahun akan datang. InsyaAllah saya target sangat-sangat ada agensi sendiri. InsyaAllah. InsyaAllah. So mungkin buka trustee sendiri ke kan? Tak lah. Penat kerja tu. Mana tahu rezeki. Tapi betul. Mana tahu rezeki tu. Allah bagi tu. Kita tak tahu doa-doa 10 tahun lepas baru nak sampai panah dia kan. Allah hantar. Dia tak sampai-sampai panah. Bukan tak sampai-sampai, Allah tahan dulu, Allah bagi masa yang terbaik. Okay. So tu saja untuk episod kali ni dengan Kamarul Azri. Yep. Okay, so Thank you. apa kita punya ni Apa? kita bulan puasa ni Pula macam kita tak ada macam nak jumpa kat masjid mana-mana ke. Mana tahu ada orang macam ini Aiman daripada turun naik ni. Betul. So maksudnya korang jangan lupa lah follow kita orang punya social media platform. Betul. Instagram, TikTok dan juga YouTube. Jadi kalau korang tengah tengok video ni, korang boleh share video kita orang ni and then juga komen sebab kita orang akan baca komen korang. Yep. Dan insyaAllah pun akan datang ni kita banyak lagi sebenarnya tetamu-tetamu yang kita akan jemput. Ada daripada owner cafe lah, ada daripada owner business-business yang hari tu pun kita dah dengar daripada pelbagai kita punya ni kan guest kita. Dan insyaAllah kalau korang support ni, banyak lagi kita boleh venture sebenarnya. Betul. Tadi kita ada satu rungkaian baru.
Sindrom. Mungkin kita boleh panggil doktor pula tu. So sebenarnya apa yang diorang boleh tolong kita, sumbangan yang percuma. Betul? Tekan button subscribe. Yes. Bagi sumbangan semua yang orang percuma. tahu. Bagi semua orang tahu supaya semua orang well aware. Sebab saya percaya setiap daripada episod kita ni ada input dan ada ilmu yang sedikit sebanyak mungkin tak ada impak dekat kita, tapi dia akan memberi impak kepada orang terdekat kita. Betul. Ya. Jadi kita kena apa lah? Kita kena keep moving forward. Alright, itu saja. Assalamualaikum.